Salam sejahtera. Mobiliti sosial bukan sekadar satu konsep sosiologi, namun ia adalah nadi kepada kemajuan sesebuah negara, termasuk dalam sektor pendidikan. Hal ini diperkatakan sedemikian kerana upayaan individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan, ekonomi dan pekerjaan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Dalam konteks murid pula, mobiliti sosial memainkan peranan penting dalam membuka peluang yang lebih luas untuk masa depan mereka. Hal ini diperkatakan sedemikian kerana sistem pendidikan yang berkualiti dan inklusif membolehkan murid daripada pelbagai latar belakang memperoleh ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk mencapai status sosioekonomi mereka. Sebagai contoh, murid yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah masih berpeluang untuk memperoleh kejayaan melalui akses kepada pendidikan seperti adanya beasiswa serta program bimbingan dan latihan. Ini bukan sahaja membantu mereka keluar daripada kitaran kemiskinan, malah memberi peluang kepada murid yang berpendapatan rendah untuk membangunkan negara serta melahirkan tenaga kerja yang mahir dan berkualiti. Selain itu, mobiliti sosial dalam kalangan murid dapat mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam masyarakat. Apabila setiap murid diberikan peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, ia mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Justeru, usaha untuk memperkukuh mobiliti sosial dalam kalangan murid harus diperkasa melalui dasar pendidikan yang baik serta inklusif. Sokongan kepada murid yang kurang berkemampuan serta pendedahan kepada pelbagai peluang perkembangan diri. Dengan ini, mobiliti sosial bukan hanya menjadi impian sahaja, malah ianya akan menjadi satu realiti yang mampu membentuk masa depan negara yang lebih progresif. Maka untuk mencapai mobiliti sosial yang setara, kita hendaklah menelusuri apa itu maksud mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status sosioekonomi seseorang individu berdasarkan faktor pendidikan dan pekerjaan. Ia merupakan satu indikator yang mencerminkan tahap kemajuan dan keadilan sosial dalam sesebuah negara. Dalam masyarakat yang berkembang, mobiliti sosial yang tinggi menunjukkan bahawa peluang untuk mencapai kejayaan terbuka luas kepada semua individu tanpa mengira latar belakang mereka. Untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam, saya akan membincangkan beberapa aspek utama termasuk definisi mobiliti sosial, jenis-jenis mobiliti sosial, faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam kalangan pelajar sekolah dan juga kesan mobiliti sosial terhadap transformasi pendidikan di Malaysia. Baiklah, mobiliti sosial boleh ditakrifkan sebagai keupayaan individu atau kumpulan untuk berpindah dari satu kelas sosioekonomi ke kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perubahan ini boleh berlaku akibat pelbagai faktor seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan juga dasar kerajaan.
terdapat dua jenis mobiliti sosial, iaitu mobiliti ke atas. Ianya berlaku apabila seseorang individu meningkatkan taraf kehidupannya. Contohnya, seorang pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang gigih belajar dan akhirnya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke universiti ternama. Selepas tamat pengajian, dia memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan mampu mengubah kehidupan keluarganya kepada yang lebih baik. Manakala, mobiliti ke bawah pula berlaku apabila seseorang mengalami kemerosotan dalam status sosioekonomi. Misalnya, seorang individu yang dilahirkan dalam keluarga ternama namun mengalami kejatuhan dalam perniagaan, kehilangan pekerjaan atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Akibatnya, status keuangan dan taraf hidupnya akan menurun. Mengapakah mobiliti sosial dalam pembangunan negara ini penting? Hal ini adalah kerana mobiliti sosial memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan inklusif. Antara kepentingannya adalah mengurangkan jurang sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang mempunyai tahap mobiliti sosial yang tinggi, perbezaan antara golongan kaya dan miskin dapat dikurangkan kerana lebih ramai individu dari keluarga yang kurang berkemampuan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Contohnya, di negara-negara seperti Finland dan Norway yang mempunyai sistem pendidikan percuma dan berkualiti tinggi menunjukkan kadar mobiliti sosial yang lebih baik berbanding negara yang tidak memberikan akses pendidikan secara adil seperti di Indonesia. Seterusnya, memberi peluang yang sama kepada semua individu. Apabila seseorang dinilai berdasarkan kebolehan dan usaha mereka, bukan sekadar berdasarkan latar belakang keluarga, ia dapat menggalakkan lebih ramai individu untuk berusaha mencapai kejayaan. Contohnya di Malaysia sendiri, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah yang berjaya memasuki universiti melalui program bantuan kewangan dapat bersaing dengan mereka yang berasal daripada latar belakangnya lebih kaya. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing negara. Apabila lebih ramai rakyat mendapat pendidikan berkualiti dan kemahiran yang tinggi, ia akan melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif. Contohnya, seperti negara di Korea Selatan yang menitik beratkan pendidikan dan pembangunan sumber manusia yang berjaya melonjakkan ekonomi mereka dalam tempoh beberapa dekad sahaja. Hal ini diperkatakan berdasar hakikat kerana Korea Selatan telah berjaya meningkatkan ekonominya dalam tempoh beberapa dekad dengan menitik beratkan pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Sejak tahun 1960-an, kerajaan Korea Selatan melabur secara besar-besaran dalam pendidikan, menjadikan sistem pendidikan mereka antara yang terbaik di dunia. Mereka menekankan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM serta inovasi teknologi yang tinggi yang membawa kepada peningkatan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sebagai contoh, syarikat teknologi gergasi seperti Samsung, Hyundai dan LG berkembang pesat kerana tenaga kerja mereka yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran dalam bidang kejuruteraan serta teknologi maklumat. Ini menunjukkan bagaimana akses kepada pendidikan berkualiti boleh meningkatkan mobiliti sosial individu
dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara. Selain itu, dasar kerajaan yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan tinggi telah membolehkan lebih ramai rakyat Korea Selatan keluar daripada kitaran kemiskinan dan menyumbang kepada ekonomi negara. Akhir sekali, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Apabila rakyat mempunyai akses kepada pendidikan tinggi dan pekerjaan yang lebih baik, mereka dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara melalui perbelanjaan, pelaburan dan pembayaran cukai yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di Malaysia, graduan yang mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi bukan sahaja meningkatkan taraf hidup mereka sendiri, namun mereka juga menyumbang kepada ekonomi negara melalui pembelian rumah, kereta dan perbelanjaan harian yang lebih tinggi. Ini seterusnya dapat merangsang sektor perniagaan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Faktor mempengaruhi mobiliti sosial. Seterusnya, kita beralih pula kepada latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga memainkan peranan penting dalam menentukan mobiliti sosial murid. Hal ini kerana pendapatan ibu bapa mempengaruhi akses anak-anak kepada pendidikan yang berkualiti, yang seterusnya memberi kesan kepada pencapaian akademik dan peluang masa hadapan mereka. Sebagai contoh, murid di Sekolah Kebangsaan SKKLIA cenderung mempunyai akses kepada pendidikan tambahan seperti kelas tuition dan bahan pembelajaran berkualiti. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan ibu bapa mereka dalam sektor penerbangan dan perkhidmatan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, murid di SK Manggadai Sabah yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah menghadapi cabaran dalam mendapatkan kemudahan pembelajaran tambahan seperti komputer dan juga internet. Ibu bapa mereka yang bekerja sebagai petani atau buruh tidak mempunyai kemampuan kewangan yang mencukupi untuk menyediakan sokongan pendidikan yang sama seperti keluarga yang berpendapatan tinggi. Infrastruktur sekolah dan kemudahan sekolah juga memainkan peran yang penting kerana perbezaan dalam infrastruktur dan kemudahan sekolah juga memberikan kesan ketara terhadap mobiliti sosial murid. Sekolah yang mempunyai fasiliti lengkap dapat menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan meningkatkan peluang pelajar dan murid untuk berjaya. Sebagai contoh, SKKLIA yang mempunyai makmal sains yang lengkap, perpustakaan yang luas serta akses kepada internet berkelanjutan tinggi. Kemudahan ini membolehkan murid menggunakan sumber pembelajaran yang lebih banyak dan berkualiti. Namun perkara ini adalah berlainan di SK Manggadai kerana SK Manggadai menghadapi cabaran seperti ketiadaan bekalan elektrik dan akses jalan raya yang lebih sukar. Kesukaran ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih mencabar kerana murid tidak dapat menggunakan teknologi moden dalam pendidikan mereka pada tahun 2025 ini. Seterusnya, kualiti guru dan pengajaran.
keberkesanan pengajaran yang disampaikan oleh guru turut mempengaruhi pencapaian akademik murid dan seterusnya mobiliti sosial mereka. Guru yang berkualiti tinggi lebih berkemampuan untuk membimbing dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada pelajar. Di SK Kuala Lumpur International Airport, guru yang berkelayakan tinggi mempunyai akses kepada teknologi pembelajaran digital yang membantu dalam penyampaian pengajaran yang lebih efektif. Namun, di kawasan luar bandar seperti SK Manggadai, kekurangan guru berkualiti menjadi isu utama kerana ramai guru tidak mahu ditempatkan di kawasan terpencil, lebih-lebih lagi di Sabah dan Sarawak. Dan keadaan ini menyebabkan murid di sekolah luar bandar tidak mendapat pengalaman pembelajaran yang sama seperti murid di sekolah bandar. Seterusnya, kita beralih kepada polisi dan inisiatif kerajaan. Seperti yang kita ketahui, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai polisi dan inisiatif untuk memastikan murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat peluang pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan mobiliti sosial mereka. Antara inisiatif tersebut termasuk beasiswa dan bantuan keuangan, yang mana beasiswa kecil persekutuan BKP dan beasiswa Yayasan Sabah membantu pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pelajaran mereka. Seterusnya, sekolah berasrama penuh SBP dan juga Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Institusi ini memberi peluang kepada pelajar berpotensi dari keluarga berpendapatan rendah untuk mendapat pendidikan yang lebih berkualiti. Dan akhir sekali adalah program Rancangan Makanan Tambahan atau RMT, yang mana inisiatif ini memastikan murid miskin mendapat zat pemakanan yang mencukupi untuk membantu mereka fokus dalam pembelajaran mereka. Seterusnya, kita lihat kepada kesan mobiliti sosial terhadap transformasi pendidikan di Malaysia. Mobiliti sosial murid yang lebih tinggi memberi kesan positif terhadap transformasi pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana ia memberi peluang pendidikan yang lebih terbuka, seperti lebih banyak program seperti My Brain 50 dan PT-PTN diperkenalkan untuk memberi peluang kepada semua pelajar melanjutkan pelajaran tanpa mengira latar belakang ekonomi. Seterusnya, yang kedua, peningkatan teknologi dalam pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran digital di sekolah luar bandar dan bandar bertujuan untuk merapatkan jurang digital antara pelajar dari latar belakang yang berbeza. Teknologi seperti komputer riba, tablet dan akses internet berkelajuan tinggi memainkan peranan penting dalam memastikan keseksama pendidikan. Sekolah bandar mempunyai kelebihan dalam penggunaan teknologi moden seperti pembelajaran berasaskan AI dan platform e-pembelajaran. Manakala sekolah luar bandar sering menghadapi cabaran dalam mendapatkan infrastruktur digital yang mencukupi. Inisiatif kerajaan seperti program peranti sua dan pembinaan menara komunikasi di kawasan pedalaman membantu mengurangkan jurang digital ini. Hal ini membolehkan murid luar bandar menikmati akses yang lebih baik kepada sumber pembelajaran digital. Akhir sekali adalah kemajuan dalam dasar pendidikan.
Program seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan memastikan semua pelajar mendapat pendidikan berkualiti tanpa diskriminasi, seterusnya menyumbang kepada pembangunan modal insan negara. Kesimpulannya, pelbagai faktor seperti latar belakang keluarga, infrastruktur, sekolah, kualiti pengajaran serta polisi kerajaan mempengaruhi mobiliti sosial murid di Malaysia. Langkah-langkah berterusan perlu diambil untuk memastikan semua murid mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka meningkatkan taraf sosial dan ekonomi mereka pada masa hadapan. Transformasi pendidikan di Malaysia sedang giat dijalankan bagi memastikan peluang pendidikan yang lebih saksama dan berkualiti kepada semua pelajar. Salah satu langkah utama dalam transformasi ini adalah peningkatan akses kepada pendidikan melalui teknologi digital. Dengan wujudnya sekolah digital dan pembelajaran dalam talian, pelajar kini dapat mengakses sumber pembelajaran yang lebih luas, interaktif dan terkini. Selain itu, program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET turut diperkenalkan bagi memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam akademik untuk memperoleh kemahiran pekerjaan yang relevan dengan industri. TVET memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan meningkatkan keboleh pasaran pelajar selepas tamat pengajian. Pelaksanaan sekolah digital dan smart classroom juga menjadi salah satu inisiatif utama dalam transformasi pendidikan. Dengan adanya teknologi canggih seperti papan putih interaktif, perisian pembelajaran digital dan sesi pembelajaran dalam talian, pelajar dapat belajar dengan lebih fleksibel dan efektif. Kesan positif daripada perubahan ini dapat dilihat dalam peningkatan kadar kemasukan pelajar ke universiti serta peluang pekerjaan yang lebih luas bagi mereka yang berkemahiran. Sebagai contoh, SKKLIA di Selangor telah mula mengaplikasikan elemen pembelajaran digital dalam bilik darjah mereka, membolehkan pelajar mengakses bahan pembelajaran secara lebih interaktif. Manakala, SK Manggadai di Sabah masih menghadapi cabaran infrastruktur dan akses kepada internet yang stabil, menjadikan usaha transformasi pendidikan lebih mencabar. Namun, dengan inisiatif yang berterusan, sekolah-sekolah seperti ini dapat menikmati manfaat penuh transformasi pendidikan di Malaysia. Seterusnya, walaupun transformasi pendidikan membawa banyak manfaat, usaha untuk meningkatkan mobiliti sosial dalam kalangan pelajar masih menghadapi pelbagai cabaran. Salah satu cabaran utama ialah kekurangan kemudahan di luar bandar. Murid di kawasan luar bandar sering menghadapi kesukaran mendapatkan pendidikan berkualiti disebabkan kekurangan sekolah yang lengkap dengan kemudahan asas dan tenaga pengajar yang mencukupi. Selain itu, jurang digital masih wujud antara pelajar di bandar dan luar bandar. Ramai pelajar di pedalaman tidak mempunyai akses kepada internet yang stabil, menjadikan pembelajaran dalam talian sukar dilaksanakan secara menyeluruh. Ketidaksamaan akses ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam mendapatkan sumber pendidikan yang sama seperti rakan mereka di kawasan bandar. Sebagai contoh, SK Manggadai berdepan dengan isu akses internet yang terhad, menyebabkan muridnya tidak dapat menikmati pembelajaran digital sepenuhnya. Seperti pelajar di SKKLIA yang mempunyai akses kepada kemudahan teknologi yang lebih baik. Untuk memastikan pendidikan benar-benar menjadi alat mobiliti sosial yang berkesan, beberapa langkah perlu diambil oleh pelbagai pihak. Salah satu langkah utama ialah dengan meningkatkan
pelaburan dalam infrastruktur pendidikan, khususnya di kawasan luar bandar. Sekolah-sekolah di pedalaman seperti SK Megadai perlu dilengkapi dengan kemudahan asas yang mencukupi bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam persekitaran yang kondusif. Selain itu, program bantuan keuangan perlu diperluaskan supaya lebih ramai pelajar dari keluarga kurang berkemampuan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini termasuk beasiswa, bantuan pinjaman pendidikan serta inisiatif sokongan lain yang dapat mengurangkan beban kewangan pelajar dan keluarga mereka. Latihan kepada guru dalam pendekatan pengajaran moden juga penting bagi memastikan kaedah pembelajaran lebih berkesan dan menarik. Penggunaan teknologi dalam bilik darjah harus diiringi dengan latihan yang mencukupi bagi guru agar mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi teknologi dalam pengajaran. Dalam hal ini, SK KLIA telah menunjukkan contoh yang baik dengan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah dan pendekatan ini boleh diperluaskan lagi ke kawasan sekolah luar bandar seperti SK Megadai dengan sokongan kerajaan dan pihak berkepentingan lain. Di samping itu, penglibatan masyarakat dalam pendidikan perlu digalakkan. Sokongan daripada ibu bapa dan komuniti amat penting dalam membantu pelajar mencapai kejayaan akademik. Program kolaborasi antara sekolah, ibu bapa dan pihak berkepentingan lain harus diperkukuhkan lagi bagi memastikan pendidikan berkualiti dapat dicapai oleh semua. Pendidikan setara adalah kunci kepada pendidikan inklusif untuk semua. Oleh itu, aspek kesaksamaan dalam akses pendidikan perlu diberi perhatian agar tiada pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan. Sehubungan dengan itu, usaha bagi memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang setara perlu diperkasakan lagi bagi mencapai pembangunan yang inklusif dan mampan, seperti mencegah keciciran dalam pendidikan. Keciciran dalam pendidikan merupakan isu yang perlu ditangani dengan serius kerana ia boleh memberi kesan jangka panjang terhadap pembangunan modal insan negara. UNESCO 2022 menyatakan faktor utama yang menyebabkan keciciran termasuk kemiskinan, akses yang terhad kepada kemudahan pendidikan serta faktor sosioekonomi yang membataskan keupayaan pelajar untuk terus bersekolah. Maka, kerajaan perlu memperkenalkan dasar yang bersifat holistik seperti pemberian beasiswa, penyediaan makanan berkhasiat di sekolah serta peningkatan akses kepada pendidikan digital bagi mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan pelajar. Manakala, kesamarataan dalam pendidikan merujuk kepada pemberian akses yang adil kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, jantina atau keupayaan fizikal. Hal ini sejajar dengan prinsip keadilan sosial yang dinyatakan dalam Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Lestari yang menekankan pendidikan berkualiti dan inklusif untuk semua. Oleh itu, adalah penting bagi pihak berkepentingan untuk memperkukuh dasar pendidikan yang menyokong golongan terpinggir seperti pelajar luar bandar, orang kurang upaya dan mereka yang berada dalam golongan B40 agar jurang pendidikan dapat dirapatkan. Manakala, dalam konteks pembangunan modal insan, pendidikan berperanan sebagai pemangkin kepada peningkatan taraf hidup dan mobiliti sosial. Bourdieu 1986 menyatakan bahawa pendidikan membentuk model budaya yang membolehkan individu meningkatkan daya saing mereka dalam pasaran kerja. Selain itu, pendidikan juga membangunkan kemahiran insaniah seperti pemikiran kritis, kepimpinan dan keupayaan, menyelesaikan masalah yang merupakan aspek penting dalam memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Oleh itu, pelaburan dalam sektor pendidikan perlu dipertingkatkan lagi bagi memastikan keberhasilan yang optimum terhadap pembangunan modal insan negara. Maka dapatlah dirumuskan bahawa
Pendidikan perlu dilihat sebagai satu instrumen penting dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesebuah negara. Dengan memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang setara, negara bukan sahaja dapat melahirkan modal insan berkualiti, malah dapat mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan progresif.